Di padang pasir yang luas dan sunyi, di tengah panas terik yang tidak berpenghujung, berdirilah kota Mekah, sebuah pusat kehidupan kuno yang syarat dengan tradisi, memori, dan jejak sejarah yang tersembunyi. Jauh sebelum kelahiran Islam, sebelum wahyu turun di Gua Hira, masyarakat Arab telah mengamalkan satu ritual yang penuh makna, sunat. Namun ritual ini bukan sekadar adat budaya. Ia membawa bersama satu persoalan besar yang merentasi zaman. Adakah amalan ini diambil daripada hukum Yahudi yang menetapkan sunat pada hari ke-8 setelah kelahiran, atau ia sebenarnya adalah gema purba daripada perjanjian Abrahamik yang lebih awal, lebih tua daripada Taurat itu sendiri? Apabila tirai sejarah disingkap dengan lebih teliti, satu gambaran yang lebih mendalam mula muncul. Ini bukan kisah pinjaman budaya. Ini adalah kisah warisan. Warisan yang mengalir dari seorang lelaki yang berdiri di antara langit dan bumi. Nabi Ibrahim. Bayangkan satu detik yang jauh dalam sejarah, sebelum hukum Musa diturunkan di Gunung Sinai. Seorang lelaki tua, Nabi Ibrahim, berdiri dalam ketaatan penuh kepada Tuhannya. Beliau tidak disunat sebagai bayi, tetapi sebagai seorang dewasa, dengan kesedaran, dengan pilihan, dengan penyerahan diri yang sepenuhnya. Di sisinya, seorang anak lelaki, Nabi Ismail, yang pada usia 13 tahun, melangkah ke dalam perjanjian yang sama. Ini bukan sekadar ritual fizikal. Ia adalah tanda kesetiaan, lambang ikatan suci antara manusia dan Tuhan. Di sinilah bermulanya satu pola, satu corak Abrahamik yang tidak terikat kepada bayi yang belum memahami, tetapi kepada insan yang telah mencapai kesedaran moral dan tanggung jawab diri. Berabad-abad berlalu, di Mekah, jauh dari pusat tradisi Yahudi, masyarakat Arab terus mengamalkan sunat, bukan pada hari ke-8 setelah kelahiran, tetapi pada usia remaja, sekitar 13 atau 14 tahun. Seolah-olah mereka sedang menghidupkan kembali satu detik yang pernah berlaku antara Ibrahim dan Ismail. Adakah ini kebetulan? Atau adakah ia sisa memori yang masih hidup, sebuah gema sejarah yang diwarisi secara diam-diam melalui generasi keturunan Ismail? Jika benar mereka meniru tradisi Yahudi, mengapa tidak mengikuti ketetapan pada hari ke-8 setelah kelahiran? Mengapa berpegang kepada usia yang mencerminkan pengalaman Ismail? Jawapannya mungkin tersembunyi dalam satu hakikat yang lebih dalam, bahwa tradisi ini bukan pinjaman, tetapi kesinambungan, bukan tiruan, tetapi warisan asli yang berakar daripada perjanjian pertama. Nabi Ibrahim dikenali sebagai bapa kepada dua keturunan besar, Bani Israel dan bangsa Arab. Namun seperti dua sungai yang mengalir dari sumber yang sama, kedua-dua garis keturunan ini berkembang dengan cara yang berbeza. Dalam tradisi Yahudi, sunat dibakukan sebagai hukum, dilaksanakan pada hari ke-8 setelah kelahiran, terikat kepada sistem perundangan yang jelas dan tersusun. Namun dalam kalangan keturunan Ismail, amalan itu seolah-olah mengekalkan bentuknya yang lebih awal, lebih dekat dengan detik asalnya. Dilaksanakan pada ambang kematangan, ketika seseorang mula memahami makna ketaatan dan perjanjian. Di tengah-tengah perbezaan ini, satu perkara menjadi jelas. Masyarakat Arab tidak sekadar meniru. Mereka mewarisi, secara bebas, secara tersendiri, satu tradisi yang berasal daripada akar yang sama. Masa terus bergerak, dan kemudian datanglah Islam. Di bawah cahaya wahyu yang baru, satu kebenaran lama dihidupkan kembali. Sunat tidak diperkenalkan sebagai sesuatu yang asing, dan tidak pula dipinjam daripada tradisi lain. Sebaliknya, ia diiktiraf sebagai sebahagian daripada fitrah, sifat semula jadi manusia yang selari dengan ajaran Tauhid Nabi Ibrahim. Menariknya, Islam tidak menetapkan usia tertentu secara mutlak. Seolah-olah ia mengembalikan amalan ini kepada bentuk asalnya, fleksibel, tetapi syarat dengan makna. Bukan sekadar hukum, tetapi simbol penyerahan diri kepada Tuhan. Dalam cahaya ini, sunat bukan lagi sekadar ritual. Ia menjadi tanda kesinambungan sejarah, jambatan antara masa lalu dan masa kini. Akhirnya, apabila kita melihat kembali kepada Mekah sebelum Islam, kita tidak lagi melihat satu masyarakat yang meniru tradisi luar. Sebaliknya, kita melihat satu komuniti yang membawa bersama mereka serpihan warisan yang sangat tua, warisan yang mendahului Taurat, mendahului Bani Israel, dan kembali kepada seorang lelaki yang dipanggil sebagai sahabat Tuhan. Sunat di Arab pra-Islam bukanlah bayangan kepada hukum Yahudi, tetapi pantulan kepada perjanjian yang lebih awal,
perjanjian yang bermula dengan Nabi Ibrahim. Dan dalam kesinambungan sejarah yang panjang itu, kita menemukan satu hakikat yang mendalam, bahawa warisan Abrahamik tidak terhenti di satu bangsa, tidak terikat pada satu zaman, tetapi mengalir merentasi generasi, menunggu saatnya untuk dihidupkan kembali dalam bentuk yang paling murni.